So kali ni kawan nak jual rumah comel sekali di Bandar Sarjana Putra. Taklah comel, tapi rare. Sebab apa? Sebab dia single story. Single story ni pada tahun 2025 ni jarang bunyi developer buat rumah single story. Memang unik, memang limited edition. Sebab apa? Developer tak saya buat dah. Semua developer nak buat rumah double story. Okey, rumah ni nak jual ni di mana? Dekat Bandar Sarjana Putra. Bandar Sarjana Putra ni dia kawasan baru dan ramai lagi orang tak tahu di Bandar Sarjana Putra ni. So saya nak cerita sedikit. Okey, Bandar Sarjana Putra ni dibina pada tahun 2003 lebih kurang. So ni adalah fasa 1. Rumah saya nak jual ni rumah di fasa 1, yang mana phase 1 baru mula-mula nak buat. Ni lah SP1 panggil di Bandar Sarjana Putra. Kalau tengok belakang tu dekat betul-betul dengan Universiti Masa. Okey, di sini ni Bandar Sarjana Putra ni kebanyakan masa dia develop. Contoh dia buat yang pertama universiti. Yang kedua dia buat masjid. Masjid Masa ni besar sangat-sangat dan aktiviti memang saya pergi duduk situ tu meriah sangat-sangat. Orang Bandar Sarjana Putra je tahu memang meriah gila-gila dekat Masjid Bandar Sarjana Putra ni. Yang ketiga, dia buat apa? Dia buat hospital masa. Dekat betul-betul hospital masa sini. So dari segi kemudahan tu memang sangat-sangat tip-top dan bandar ni bandar memang sangat-sangat terancam. Cuma ada cuma dia, ada kekurangan dia. Kekurangan dia dekat nak tubik traffic light tu, nak tubik highway ke Elite dengan SKVE jam sangat-sangat. Sebab apa? Sebab kebanyakan lori guna jalan ni. So dia jam sebab lori. So memang kalau nak tubik GKR tu, kalau nama tu tak ada masalah lah. Kerana kereta tu dia jam sikit lah. So alhamdulillah jambatan pun dah siap, flyover dah siap pada tahun lepas, Julai 2024. So benda tu membantulah sedikit. Tapi akan ada juga rasa jam. Tu biasalah. Itu kekurangan dia. So let's go. Kita nak tengok unik yang comel yang saya nak jual ke siap-siap. So unik kat single story ni dia harga murah. Lepas tu limited edition. So saya nak jual memang saya rasa hak mana cari rumah hak nak atau nak settle down. Rumah peceng lah dia kata. Sebab apa? Sebab tak ada tangga. Memang hot. Okey. Jom. So location saya cerita dah dan ada shop block depan tu, kedai makan banyak, tak ada masalah. So Bandar Sarjana Putra ni adalah bandar yang sangat mata dah bagi saya lah. Bagi saya tu sangat-sangat mata. Jom. Okey, kita mula dulu dengan luas dulu. Okey, luas ni 20, lebar dia 20 kali dengan 70. Dia besar. Rumah lah ni kecil tapi ni dia bina dulu, so dia sangat-sangat besar. So kalau nak parking kereta ni hanya muat satu butir kereta sahaja. Dan depan ni boleh lagi parking depan ni. Kalau ada 2 butir kereta boleh parking sebutir lagi. Sini. Sini ataupun sebiji lah. Sebiji ataupun 2 biji. So apa? Secara propernya parking. Kalau parking luar pun boleh. Ataupun 2 kereta. So tu. Okey, kita sambung. Sebelum tu contohlah kalau nak muat juga dalam ni 2 butir, so kena peracu hak ni, kena buat pagar. So peracu hak ni, so jadilah boleh muat 2 butir sini. Sini butir, sini butir. So kos lah pula situ. Tapi kena buat dan buat pagar balik lah. Okey, cun merencun. Jom kita masuk dalam pula. So jom. So saya nak cerita sedikit tanah tepi ni. Ya, ada tanah tanah tepi ni lebih kuasa 2, 3, 4, 5, 7, 10 kaki. 10 kaki tepi ni. Dia 20. Sini bukan 20. Mungkin 7 kaki lah, 7 kaki. 7 kaki tepi. Jom kita masuk pula. So sebenarnya rumah ni ada tenant sebelum ni. Tapi owner dah repair dah. So kita tengok cat baru ni boh. So memang jimat. Masuk tu tak perlu buat gapo dah. Sebab apa? Sebab owner repair. Ni pun gerai ni owner cat. Jom follow saya rapat lagi. Saya nak cerita. Okay. So owner habis untuk repair semua ni dari 20,000. So 20,000 ya tu. Jimat dah situ. Okay, jom kita masuk. Ni bahagian ruang tamu. Okay. Bahagian ruang tamu. So dia ada sliding door sini.
Dan ada siap grey owner bagi, dan kipas pun ada. Semua ni Thai mozet comel, Thai mozet comel. Ni bahagian ruang tamu dia. Besar, sangat besar. Dia tak kecil. So rumah ni ada 4 bilik. Biasa 3 bilik tu standard ni 4 bilik. Yang besar, ada 2 tandas. Okey, jom kita tengok bilik master dulu. Okey. Ni pintu pun warna repair dah, warna cat baru dah. Semua perfect lah. So ni bilik master. Okey, jom. Bilik master ni ada tandas lah. So boleh tunjuk. Boleh tengok tandas. So pintu pun baru. Tunjuk ni. Bahagian ni pun baru. Semua baru lah. So perfect. So jom kita tengok bilik yang ke seterusnya pula. Okay. Besar-besar. Yang puas hati lah sini. So ni bilik yang kedua. Bilik kedua. Ni bilik untuk anak anak pertama lah sini. Boleh kot. Yang ada 4 bilik semua. Bilik master untuk kita tidur. Untuk bilik anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Yang lemah. Ni bahagian dapur. Bahagian dapur ni dia basic daripada developer. Tak ada ubah gapo, tak ada reno gapo. Kitchen cabinet pun tak buat. So kalau beli rumah ni nak lawa lah, nak puas hati, buat kitchen cabinet. Hai shilling sini. Memang comel. Ni scene pun scene baru lagi. Cuma nak gambarkan lagi, nak bagi puas hati dia dekat tandas ni. Dekat tandas pula dah. Dekat dapur ni buat kitchen cabinet. Yang table top kau memang comel. Okey, ni bilik ketiga. Okey, kat dapur ni ada bilik ketiga. Jom kita masuk. Bilik ketiga ni dia muat dalam katil single, boleh lah single. Kalau master kalau katil queen tu besar sangat Kalau single okey. Sebab dia tak besar sangat. Dia dalam so 2 3 4 5 6 7 8 9 ataupun 9 kali 9 lah dia. So kecil sikit lah bilik yang ketiga ni. Okey, jom. Ni bilik yang keempat. Bilik last. Okay, bilik last pun kecil juga. Boleh muat katil single juga. Okey, ni bilik yang keempat. So muat dalam single katil single je lah. Okey, untuk bilik tepi ni, ni tandas last. Jadi 2 tandas. Ni tandas last. So ada sink sini. So kita tengok bahagian luar pula. Jom. So kat sini pagar ni pun siap buat comel dah. Sini boleh buat laundry lah. Basuh-basuh baju sini. Okey, jom. Kita tengok tanah tepi banyak lagi ke ada. Jom kita tengok. Tanah tepi besar lagi. Kalau tengok belakang tu ramai esteng lah. Sebab kalau esteng boleh buat dapur lagi besar. Gitulah ramai esteng. Jom tengok boleh setara mana lagi esteng. So dalam 2 3 4 kaki 3 4 kaki lagi lebih ni. So alik tepi ni pun luas juga. So ada setengah rumah tu dia esteng rapat tepi ni. Betul-betul esteng. Contoh gitulah. Dia esteng lah kau tu. Okey, jom. Kita nak cerita pasal harga pula. Okey, ni paling penting kali, harga berapa ni? Lokasi comel, rumah condition tip-top, lawa, comel. Harga berapa? Harga dia owner nak 385. 385,000 sahaja dan boleh nego. Boleh kira lagi. Kena dengan bajet, owner kena harga, piuk, settle. Rumah comel ni, rumah si awak. Okey? So kalau berminat boleh kontak nombor saya di bawah. So untuk owner-owner yang nak saya bantu untuk jual rumah ke sewakan rumah, boleh juga PM saya. Ataupun siapa-siapa buyer yang nak beli rumah, boleh juga PM saya. Saya cover area, saya duduk Kajer tapi cover semua ya, Kelang Selangor ni. Asal Kelantan, Kelantan pun saya ada juga unit-unit nak jual. Okey, boleh PM saya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.